Salam sejahtera, kita kembali semula Auto MLM anda. Dan kali ini bahagian yang agak menarik, bagaimana nak edit video yang kita telah sedut. Okey, ingin saya tunjukkan di sini. Tadi saya telah video sebelum ni saya dah tunjukkan bagaimana nak sedut satu video daripada YouTube. Menggunakan YouTube downloader. Lepas tu kita convertkan daripada FLB kepada WMB. Lihat, sekarang saya nak editkan video tu. Apa yang perlu saya lakukan? Saya import video. Dan saya kena cari di folder mana video yang saya telah convertkan tadi. Dan apabila telah saya jumpa file tersebut, saya double klik, masukkan kawasan ini. Saya tarik video ni ke bawah ni. Dan saya lepaskan. So, anda boleh lihat, saya klik di sini. Ini kita menggunakan Windows Movie Maker. Daripada Windows Movie Maker ini, sebab kebanyakan komputer semua ada Windows Movie Maker. Alright. Jadi kita tak payah nak beli perisian yang lain. Dan kebanyakan semua komputer ada Movie Maker. Ambil video di sini dan belajarlah untuk tukar video tersebut. Contohnya saya ingin masukkan efek. Saya klik di efek di sini. Saya boleh masukkan saya masukkan transition contoh dia. Saya pun dah tak ingat, minta maaf. Masukkan title dan kredit. Masukkan title dengan kredit. Dekat depan ni kita boleh letakkan sesuatu, dekat belakang pun kita boleh letakkan sesuatu. Contohnya title at beginning. Saya klik di title at beginning. Saya kata video lawak dari saya. Contohnya anda boleh letak add title. Lihat di depan. Sebelum video ini dimainkan, anda lihat apa akan jadi. Video lawak dari saya, dia akan jalan separuh. Dan ini adalah video anda. Kalau anda ingin masukkan video tersebut pun anda boleh tarik ke sini. Lihat, saya tarik, saya hold, saya tarik masuk ke dalam. Lihat apa jadi. Lihat, ini akan berlaku. So, yang kedua, anda pun boleh letakkan juga title and credit dekat belakang, credit at the end. Anda letak sekian, terima kasih. Anda letakkan dari, mungkin saya nak letakkan nama saya Mazlan Abbas. Mungkin saya nak letak website tutorial.gdi.ws. Dan saya add title. Lihat, saya boleh masukkan ini ke dalam sikit. Dan masa di penghujung saya boleh play kan. Saya tengok out. Lihat, sekian, terima kasih dari Mazlan Abbas. Lihat, saya boleh masukkan nama website saya. Ini adalah salah satu contoh promosi di YouTube. Dan saya harap anda mencubanya. Kita akan jumpa di bahagian promosi yang lain. Terima kasih.